Okay guys, sambung part seterusnya YouTube. Ini persiapan terakhir. Abang Long Iron Man. Basikal dah ada stiker. Gear semua okey. Dalam kondisi okey. Abang Long ada tambahan piping. Pipe. Ni meter basic je lah. Tayar semua okey. Gear, cas okey. Okay, basikal dalam kondisi okey lah. Ya, Alhamdulillah. Abang Long punya pace Abang Long try esok 35 km sejam lah. Ini dia orang bagi bag. Ini street gear bag. Nombor Abang Long 387. Air gunung ledang. Tengok kan, ni takkan tinggal ada. Ni Abang Long minum enzim. Ini pagi dalam pukul 7 suku Abang Long akan berenang. Yang ni kita kena letak dekat lengan esok. Ni ada nombor untuk letak dekat lengan. Ini kena letak atas kat siku lah. Sebab ni, ini kalau tak orang letak dekat lengan nanti semayang kan. Abang Long rasa habis dalam sebelum Zohor. Google lama je. Dia pula ada helmet. Ni memang wajib, kalau tak ada helmet nak kena letak. Ini Abang Long punya cermin mata basikal, nombor. Dalamnya ada kasut basikal lah. Korang dah pernah tengok kan. Dan Abang Long beli 2 botol baru. Satu untuk letak elektrolit, satu air masak biasa. Dan Abang Long akan teguk dah beberapa teguk sebelum drive, sebelum nyak. Kasut running Abang Long tukar tali. Ini tali senang masuk je lah. Masuk dan kita lock. Jadi tidak lah, tak silap tercabut je. Tercabut je tali kasut. Spek mata Shimano. Kita try pakai ni semalam. Macam natural foot solve. Dia butter, maksudnya kalau kita lari tu tak ada melecet, tak ada pecah kaki. Kita try. Dan Abang Long akan pakai kasut running baru daripada On. Ini kasut running ni international punya Ironman, juara dunia pakai lah. Dan Abang Long punya pilih warna hijau. International dia pakai warna putih kan. Jadi Abang Long pilih warna hijau. Dan ready stokin jari. Abang Long pakai stokin jari. Abang Long standby satu plastik. Plastik ni kenapa? Nanti di tepi jalan tu ada batu, nak masuk plastik letak kat belakang badan kan. Sebab kita punya berlari tu tengah hari. Kalau sampai basikal 11.30 ke 12, tengah hari buta kan esok. Jadi baju Abang Long baru nyak ni daripada Strava. Ni baju ni okey lah untuk lari. Lepas basikal kita kena lari. Ni team. Ni Abang Long beli Ironman punya topi. Ironman pun warna hijau, biru. Jadi kalau seluar belum pakai seluar tri-shoot lah. Kepada kawan-kawan yang menonton live rakaman ni, bukan live rakaman ni, rakaman persiapan untuk Abang Long lepas ni kena hantar bag ni. Yang ni kena hantar ke Dewan Masuri, yang ni kena hantar dekat Dana Bay sebab basikal kena letak tepi tempat berenang. Dan yang street bag ni kena bawa esok pagi sebab mana tahu kita nak letak air batu. Abang Long akan keraskan air, bawa air batu. Letak dekat ni botol yang Long letak asing. Botol yang letak kat street gear bag lah. Takut tak ingat. Gear bag enzim Abang Long akan minum lepas berenang ataupun sebelum berenang. Air gunung ledang Abang Long akan bawa. Jadi inilah persiapan. Dan awak semua doakan lah. Ni basikal dah ada. Ni Abang Long punya hotel comel kan. Abang Long nak korang doakan lah. Okay guys, semoga sorry kat belakang tak ada kat Long tak apa. Semoga muka Abang Long pun dah comot. Ni Abang Long dah pakai jam dah cas. Kat sini dah ada nombor 387, angka yang sangat bagus. Dia angka 9. Kenapa? 7 campur 3 10, 18 1 campur 8 9. 9 ni angka padu sebenarnya. Dia angka sempurna yang over limit. Dia 9 tu last angka. Dan Abang Long harap kita boleh renyak sampai habis. Doakan walaupun comot-comot Abang Long pakai pakaian sukan. Semoga doa anda semua. Dan Abang Long akan minta tolong isteri, anak-anak rakam, doakan dari jauh. Dan ini rekod sebelum kita nak hantar ke Dewan. Ni kena hantar semua ni. Nampak barang-barang ni nampak macam biasa ni. Semua kena hantar ni. Sebab dia orang akan check. Sebab esok dah tak boleh pakai alat elektronik. Earphone, handphone tak boleh bawa. Kita akan mendengar suasana alam sebab safety. Kalau bawa juga disqualified. Sebab tu kena check dulu kan.
Basikal macam ada tahun lepas ada orang pakai basikal bateri dalam tu kan, dia modified kan, disqualified. Ada satu kawan tu dia bawa, jadi abang long punya engine je lah, engine digital, itu tukar gear shift dibenarkan, tapi untuk ada orang yang macam guna bateri tak boleh, tu ada disqualified. Dan tak boleh bawa alatan-alatan elektronik, tak boleh bawa earphone, tak boleh bawa MP3, nanti kalau kena disqualified. Jadi abang long esok akan berjuang dalam tempoh masa, abang long target bawah 6 jam lah, sebab abang long punya pace tu sederhana lah, tak adalah selaju macam international. Cuma ini percubaan kali kedua abang long, semoga kita dapat bergambar finishing, dapat medal esok lah. Ini abang long punya target, abang long comeback lah. Tahun lepas DNF dekat 1 km berenang, tahun ni abang long akan habiskan. Dan insyaAllah tadi yang nak try petang nanti kita nak berenang, dan bismillah. Okay, juga doakan. Dan Ironman 70.3 okay, lulus ni abang akan ambil yang full, dan kita yang penting sihat. Sebab tu abang long punya minuman, air ledang, enzam, sedikit elektrolit. Elektrolit abang long beli yang murah je. Jenama ni awak pernah tengok kan. Ini abang long akan pancur lah. Yang ni abang long makan sebelum ni, Beroka ni apa, vitamin C okey je. Dan ini abang long beli kat farmasi, Plastra apa, RM10. Di dalam ni kita letak 2 biji esok. Botol ni air sejuk. Dan ini abang long akan bawa lah untuk, yang penting cuaca doakan esok lega. Jadi kalau orang tanya long, inilah. Dan bismillah, pagi, petang, siang, malam. Air teta samalah, air ledang, teta, enzim. Belum akan makan sedikit elektrolit, minum Beroka. Dan semoga doa kalian, kita akan habiskan Ironman 70.3 pagi, petang, siang, malam. Yang penting kasut padu, spek padu. Ni spek basikal pun padu, Voltra. Ni jenama brand Malaysia ni, Voltra. Pagi, petang, siang. Thank you.